kredit. Kerana rakyat dia berhutang banyak. Di atas apa yang dipanggil membina kehidupan berasaskan hutang. Kereta hutang, rumah hutang, pinjaman peribadi hutang semua. Jadi Amerika berasaskan kredit. Gelembung kredit Amerika besar. Sedangkan gelembung tunai China sangat besar. Amerika dibeban oleh gelombang kredit kerana rakyat dia banyak berhutang. China mendapat mileage kerana gelembung debit, iaitu rakyat dia banyak menyimpan. Kemudian China dapat pula teknologi AI ni dengan lebih cepat. Oleh kerana dia ada satu simpanan daripada wang rakyat dia untuk melabur dalam AI. Yang kedua, dia ada kepakaran AI. Amerika mengalami masalah. Satu adalah dia tak boleh pusing modal dia daripada modal yang ada dalam syarikat-syarikat besar yang dah terlibat dengan industri sedia ada. Dan rakyat dia pula dia tak boleh pakai duit kerana ini adalah sebuah negara kredit. Dia berasaskan hutang. Maka salah satu daripada apa yang diperlukan oleh Amerika adalah pelabur baru dalam AI kalau dia nak memacu pantas mengejar China dalam perlumbaan ini, kerana dia dah tertinggal dalam perlumbaan EV dan dia mungkin akan mengalami banyak lagi ketinggalan apabila teknologi AI berkembang dengan pantas di China. Jadi pilihan yang ada untuk Amerika kenapa tiba-tiba dia menjadi negara ni, sebab tu kita tak bincang dalam konsep ni baik jahat, kita tak bincang dalam konsep geopolitik boleh dipercayai ataupun tidak, kita berbincang tentang fakta dia. Jadi itu jadi masalah persepsi kan, sebab semua orang masuk nanti komen Israel laknat apa semua. Itu kita dah tahu dah. Yang kita belum tahu apa? Yang kita belum tahu adalah dalam perjanjian ni Amerika memerlukan tunai daripada negara-negara Arab. Di mana tunai sekarang ni menjadi senjata baru. Perang dalam dunia moden adalah tunai. Siapa yang memiliki tunai, dia adalah negara yang dianggap boleh menyertai pasaran dalam perebutan ekonomi. Berarti perang sekarang ni bukan saja perang tentang wilayah. Perang lama tu wilayah, menguasai dan meluaskan wilayah. Perang moden adalah menguasai modal untuk menguasai pasaran teknologi. Arab pula merasakan bahawa inilah masa ketika mereka memiliki tunai yang banyak. Kalau mereka menyertai China, satu adalah kekurangannya China dah memiliki tunai sendiri. Berarti status yang ada kepada negara-negara Arab melabur dalam keadaan ekonomi China dah bagus. Dan China memiliki teknologi. Maka Amerika pula memiliki teknologi tetapi kekurangan modal. Kalau mereka melabur di Amerika, berarti mereka akan menjadi rakan keuntungan. Ini peluang-peluang bagi negara Arab. Maka itulah, kalau tuan-tuan lihat masa depan yang ada pada Gaza, bukan kerana Amerika baik. Haji kan menumpang kafah mata. Jadi bukanlah Amerika ni baik atau jahat. Sebab tu kita kata geopolitik ni bukan geoakhlak. Dia macam kita duduk kedai kopi dan menilai seorang budak perempuan lalu, oh kenapa dia pakai tudung tapi seluar ketat? Atau menilai seorang lelaki pula, dia ni kenapa pakai jubah tapi tak pakai serban? Dia bukan buat penilaian akhlak semudah kita duduk di kedai kopi dan buat judgement kepada orang dengan penilaian yang klise. Kalau perempuan pakai tudung, pakai seluar ketat, kita kata tak guna bertudung, kelihatan seperti bertelanjang. Kalau lelaki pakai baju jubah tapi tak pakai serban, tak lengkap keimanan dia. Kita tak boleh buat judgement yang berdasarkan kita panggil sebagai penilaian akhlak yang sangat klise. Sebab geopolitik ni dia terlabit dengan beberapa perkara baru adalah tentang geoekonomi. Sebab tu saya asaskan kita tak boleh nak kata perjanjian ni boleh percaya atau tidak. Saya kata tuan-tuan kena lihat bagaimana kepercayaan ni dibina. Kalau Amerika tidak membina kepercayaan untuk menyelesaikan isu Gaza, dia tak dapat wang pelaburan. Yang mana telah dijanjikan oleh 3 negara Arab waktu Trump melawat dulu. Dan pelaburan ni sangat penting kepada mereka. Setiap hari dia tangguh, setiap bulan dia tangguh. Dan setiap kali China meningkat dan setiap kali China memasarkan produk baru dia, Amerika akan mengalami kekalahan perharian dalam kemajuan teknologi China dalam AI. Dan dia tak boleh gunakan tarif. Tarif ni dia boleh buat buying time. Ketika dia buat tarif ni, dia buying time untuk menyusun semula struktur ekonomi dia akibat kekurangan modal. Dan dia tahu dia tak boleh dapat keuntungan daripada tarif ni walaupun dia cukaikan banyak kepada negara-negara yang memberikan tarif. Amerika tak akan dapat tarif ni. Tarif ni hanya akan menyebabkan import Amerika akan melemah. Jadi tarif ni adalah perang buying time je. Cuba membeku dan menggugat ekonomi dunia sementara Amerika menstrukturkan apa yang boleh dapat ketika keadaan tidak menentu dalam ekonomi. Dia cuba tidak menentukan ketidaktentuan ekonomi dunia dan dia cuba menentukan apa yang dia cuba dapat. Tapi tarif ni bukanlah peluang Amerika untuk memulihkan dasar modal dia. Meningkatkan pendapatan negara dengan meningkatkan cukai. Kerana setiap kali dia kenakan tarif yang tinggi, daya beli dalam negara dia lemah. Memang dia akan mengurangkan kebergantungan kepenggunaan daripada bahan ekspor. Tetapi dia tak bahan import. Tapi dia tak boleh menghasilkan secara domestik sekelip mata untuk menggantikan semua barang-barang yang dia tarifkan dengan tinggi. Jadi tarif ni dipanggil perang buying time. Buying time adalah perang cara Amerika memperlahankan seluruh ekonomi, menggugat seluruh ekonomi dunia hinggalah dia dapat membetulkan domestik ekonomi dia.
Jadi bila tuan-tuan faham, tuan-tuan akan lihat tarif tak akan memulihkan Amerika dalam apa jua keadaan. Malah tarif juga akan membengkakkan ekonomi domestik Amerika di mana daya beli rakyat dia menjadi lemah. Kerana dalam tawaran sistem tarif ni menjadikan bukan negara yang mengekspornya akan membayar harga tarif, tapi barang tersebut akan dicukaikan kepada pengguna domestik. Jadi kita kena faham untuk tuan-tuan lihat bagaimana geoekonomi telah berubah dan kenapa perjanjian daripada Gaza ni boleh dilihat sebagai perjanjian yang realistik, boleh dilaksanakan. Kerana cara realistiknya, Amerika tak boleh lagi melindungi Israel kalau dia kehilangan modal. Dan Amerika tak boleh lagi menjadikan Israel, perang di Asia Barat, menjadikan negara-negara Arab tidak mahu datang melabur kepada Amerika, menjadikan Amerika ketinggalan perharian dengan penguasaan ekonomi China. Dalam buku ni tuan-tuan akan dapat lihat ini adalah penasihat konservatif Republikan yang sangat kuat. Ini ada penasihat Republikan yang sangat kuat kerana dia berkhidmat dengan Donald Trump pada 2016 dan 2020 sebagai penasihat khas dalam strategi Amerika terhadap China. Dalam buku ni tuan-tuan akan baca dan tuan-tuan akan lihat. Kerana Amerika tahu bahawa 2046 menjelang 100 tahun parti komunis memerintah China, China akan dapat menguasai ekonomi dunia sebagai kuasa ekonomi nombor 1. Kerana pertumbuhan dasar modal China yang berasaskan kepada tabungan rakyat domestik menjadikan China tak perlu pinjam pada bank dunia, China tak perlu meminjam pada siapa-siapa, dan China tak perlu rakan gabungan untuk membina asas modal dan membina asas teknologi. China hanya perlukan negara pembeli. Maka itu saya jelaskan pada tuan-tuan, perubahan-perubahan inilah yang merubah keadaan di Gaza. Kerana Gaza tak berubah dalam hal yang sangat pendek. Kerana Amerika tiba-tiba jadi baik. Kenapa negara Arab tak tolong? Dia tak boleh tanya lagi dalam soalan-soalan yang menggambarkan bahawa anda tercicir banyak tentang memahami geopolitik dunia dengan melihat kesan geoekonomi ke atas Amerika.